Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast khas bersempena Digital Utilisation and Technology Awards. Sebuah ruang yang bukan meraihkan pencapaian tetapi menghargai perubahan. Perubahan cara kita mengajar, belajar dan berfikir dalam dunia yang semakin digital. Hari ini kita tidak hanya bercakap tentang teknologi tetapi tentang manusia di sebalik teknologi. Guru yang berinovasi, murid yang beradaptasi dan pemimpin yang mencorakkan masa depan pendidikan. Persoalannya, adakah teknologi sekadar alat atau sebenarnya ia adalah jambatan menuju masa depan? Okey, siapa nama awak? Nama saya Muhammad Aishran Shah bin Muhammad Azhar Sufi Firdausyah. Okey, awak daripada sekolah mana? Saya daripada Sekolah Kebangsaan SK Keramas. Oh, okey, baiklah. Saya nak tanya awak menang anugerah apa? Saya menang Video Kreatif TV PSS berkumpulan kategori sekolah rendah. Okey, baiklah. Sekarang ni saya bersama Aish dan saya nak tanya awak, apakah pengalaman awak dalam video kreatif ini? Pengalaman saya dalam video kreatif ni, pada awalnya saya agak malu untuk bercakap di hadapan kamera. Tapi lepas dah lama-lama tu saya dah biasalah cakap depan kamera dan saya jadi lebih confident dan saya banyak jalan-jalan keluar untuk interview orang. Itulah yang dipanggil sebagai video kreatif. Oh, baiklah. Saya faham. Di pengalaman dia, banyaknya pengalaman dia. Baiklah, terima kasih Aish. Terima kasih kamu semua. Hari ini saya bersama dengan Naib Johan Video Kreatif kategori individu sekolah menengah. Apa nama awak? Hai, nama saya Nuralifa Iliana binti Rizal Azhar dari Sekolah SMK Taman Maluri. Baiklah, saya nak tanya awak, apakah anugerah yang awak dapat? Saya memenangi anugerah Video Kreatif TV PSS Naib Johan. Okey, baiklah. Saya nak tanya awak, apakah pengalaman awak dalam menghasilkan video kreatif? Pengalaman saya sebenarnya daripada Form 4. Pada mulanya saya memasuki pertandingan Video Kreatif PSS untuk under counselling dan selepas itu saya punya bakat dikenali di dalam sekolah dan saya juga menyertai under TV PSS selepas itu pada tahun 2025. Maksudnya first video saya 2024 dan second video saya 2025. Dan alhamdulillah dua-duanya saya menang. Alhamdulillah. Baiklah, apa kata awak kongsikan kepada penonton kita tips dan aplikasi yang awak gunakan untuk menghasilkan video kreatif tersebut? Tips saya selalu bertanya kepada guru pembimbing saya. Dan saya juga bertanyakan pendapat kepada guru-guru lain dan kawan-kawan saya yang mengedit video juga dan mereka sangat membantu saya dengan tips-tips yang diberi dan bagi saya tips yang paling penting jangan edit last minute. Kalau macam saya selalu edit last minute and saya rasa saya tak puas hati dengan saya punya video yang saya buat. Saya rasa kalau saya tak buat last minute saya boleh buat lebih baik. And aplikasi yang saya gunakan selalunya CapCut. Baiklah, terima kasih kerana mengkongsikan awak punya anugerah dan tips tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Hari ini saya bersama dengan anugerah Nilam Terbaik. Sila perkenalkan diri. Hello, my name is Adriana Sofia binti Ainur Aizat. And nama saya Raja Lujat bin Raja Ikram Shah. Baiklah, saya nak tanya, sila kongsikan kepada penonton kita macam mana ada tips untuk konsisten isi nilam sehingga awak dapat anugerah ini. Well, one of the tips that I would like to share if you want to achieve a lot for your nilam is that find a book that really interests you. Like for me, I like fantasy stories, something a bit romantic here and there. Kalau untuk saya pula, kita kena paksa diri kita lah untuk membaca. And kalau ada masa yang terlapang, just baca je buku tu. Paksa diri kita sampai nilam jadi banyak. And then carilah cerita yang tarik minat kita untuk membacanya. Novel pun boleh. Okey, baiklah. Terima kasih dan tahniah dengan anugerah korang. Thank you so much. Sekarang saya bersama anugerah video kreatif. Sila perkenalkan diri awak. Baik, nama saya Ethan Nguyen Shun dan saya merupakan bekas murid Sekolah Menengah Sains Selangor.
Baiklah, saya nak tanya awak, sila berikan tips dan juga aplikasi apa untuk awak menghasilkan video kreatif awak tu kepada penonton. Okay, baik. Tips yang saya boleh bagi untuk menghasilkan video kreatif yang dapat menang Johan adalah fahamkan tema dulu dan really memahami apa tema yang apa tema dan tema tersebut kita kena fahamkan tema tersebut, apa yang tema tersebut nak kita dapat dan hasilkan video tersebut lah. Dan yang lagi dapat kru yang sangat dedikasi terhadap kumpulan dan aplikasi yang saya guna biasanya lah macam CapCut macam tu. Dan kadang-kadang saya akan guna Canva untuk guna ikon-ikon yang comel untuk ceriakan video tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih dan tahniah atas anugerah awak. Terima kasih. Baiklah, sekarang ini saya bersama dengan anugerah video kreatif peringkat kumpulan. Baiklah, nama saya Mia Saraswati binti Syaram dan saya dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Nama saya Muhammad Syazin Azim bin Muhammad Syarul Akmal. Saya merupakan juru kamera utama tim ini. Nama saya Nur Balkis Susna binti Muhammad Nazrin. Saya merupakan editor untuk grup ini. Nama saya Wan Ala Sofia binti Wan Irfan. Saya merupakan pengacara bagi grup ini. Baiklah, saya nak tanya, apakah cabaran yang anda semua hadapi dan macam mana korang mengatasi cabaran tersebut? Baiklah, pada pendapat saya, cabaran yang utama yang kami hadapi untuk membuat video ni adalah masa, kerana untuk ikut video ni kami memerlukan masa yang lama, tapi sewaktu kami ikut tu prosesnya sangatlah singkat dan untuk mengambil video-video tu sangatlah terhad. Jadi disebabkan kami sekolah bahasa penuh, memang kami terpaksa menyekatlah pulang bermalam kami untuk menyiapkan video ni. Oh, baiklah, terima kasih atas kejayaan dan pencapaian anda semua. Okay, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Nalini. Cikgu Nalini, boleh tak Cikgu perkenalkan diri dulu untuk penonton? Baiklah, terima kasih. Jadi nama saya Cikgu Nalini dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Jadi jawatan cikgu ialah Guru Perpustakaan dan Media dan juga penyelaras TVPSS sekolah lah. Baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu kongsikan momen-momen dalam perjalanan Cikgu? Perjalanan untuk Cikgu sampai Cikgu dapat anugerah ini. Okey, perjalanannya tak adalah sejauh mana kan, baru je beberapa tahun saya rasa dalam 3 tahun maybe kita wujudkan TVPSS di sekolah. Jadi kita mula dengan perkara yang kecil, klip-klip video apa yang kita laksanakan di sekolah tu kita rakam dan terbit dalam bentuk video lah. Dan seterusnya kita cuba nak masuk pertandingan. Jadi apabila masuk pertandingan kita hadapi sedikit cabaran lah sebab kita kena menepati tema pertandingan dan mungkin kita kena rakam di luar dan sebagainya. Jadi sampailah sehingga ke tahun lepas cikgu masuk dalam pertandingan Ikon TVPSS dan dengan rezeki syukur pada Tuhan kita dapat tempat keempat kebangsaan. Dan pada hari ini cikgu terimalah tempat pertama di peringkat Kuala Lumpur. So itulah. Baiklah Cikgu, soalan yang seterusnya, boleh tak Cikgu apa nasihat Cikgu kepada guru lain yang untuk memulakan perjalanan ini? Baik, nasihat saya, kalau kita tak cuba memang kita tak tahu sebenarnya. Memang nampak macam seronok aktiviti ni, tapi dalam seronok tu ada banyak kepayahan. Sebab apa? Nak buat video 3 minit, tapi kerja kita sampai berminggu-minggu sebenarnya. Itu cerita yang sebenar. Jadi nak buat 5 minit video pertandingan bukan kerja 1 hari 2 hari. Kadang-kadang sampai sebulan kita buat, edit balik dan sebagainya. Jadi nasihat cikgu, kita masuk atau kita mulakan sesuatu bukan untuk menang sebenarnya. Kita cuba dulu.
Kalau tak cuba kita tak tahu, dan ini pun adalah satu skill kemahiran yang kita beri peluang pada murid-murid. Mungkin ada kumpulan yang seronok dengan aktiviti ini dan bolehlah mulakan cikgu baru boleh mulakan dengan kru TVPSS, baca dulu apa kit TVPSS tu perlu dan pergi jumpa dengan guru besar, pengetua dan dapatkan persetujuan untuk tubuhkan dulu. Lepas tu mula dengan klip-klip video yang orang kata ringkas je. Macam TikTok video. Okey, mula dengan itu. Nanti lama-lama cikgu akan ada lah minat itu dan kumpulkan cikgu-cikgu yang ada minat yang sama dengan cikgu-cikgu supaya dapat memperkembang kru TVPSS ni. Dan cikgu rasa kalau kita mula slow-slow, kita memang boleh bawa ke depan. Sebab apa yang saya dapat rasa, sebab saya dah lama jadi GPM, iaitu guru perpustakaan, TVPSS ni menjadi satu benda yang kita boleh naikkan pusat sumber sekolah kita. Jadi dengan adanya TVPSS, seolah-olah ia menjadi satu pencapaian sebenarnya kepada pusat sumber sekolah. So cikgu ni, kalau dari segi personal, saya memang ambil TVPSS ni sebagai satu pencapaian kepada pusat sumber sekolah. So cikgu-cikgu baru pun boleh je buat sebenarnya sebab ramai sekarang suka rakam kan, masuk dalam TikTok. Jadi pada saya kemahiran ini boleh, semua orang boleh buat. Cuma tinggal pengorbanan, sedikit tambahan kerajinan. Tak perlu fikir nak beli kamera besar dan sebagainya. Itu semua kemudian. Dengan apa yang ada dulu, basic kita mulakan. So yang penting mula dululah. Okay, itu saja. Okay, terima kasih cikgu kerana sudi berada dalam slot podcast Yens kami dan tahniah atas kejayaan cikgu. Terima kasih. Sekarang saya bersama ikon guru GPM Sekolah Menengah. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Amiruddin bin Zakaria daripada SMK Sentul Utama. Saya sebagai guru Pustakaan dan Media SMK Sentul Utama. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan satu momen paling bermakna sepanjang perjalanan ini? Okey, kalau nak ikutkan ini tahun ke-6 saya memegang jawatan sebagai guru Pustakaan dan Media dekat SMK Sentul Utama. So nak kata satu momen yang terbaik tu mungkin tak ada, tapi secara keseluruhannya sepanjang 6 tahun tu lah, daripada permulaan, daripada tak ada apa sampailah sekarang. Bila mana paling bagi saya lah paling yang saya sangat puas hati, paling saya suka adalah sokongan daripada puan pengetua. So bila mana pengetua menyokong kita daripada belakang, daripada sudut sudut, itu akan menyebabkan semangat kita sebagai seorang guru ni untuk terus maju lagi ke depan dan lagi mantapkan lagi lah PSS tu. Untuk soalan yang kedua pula, apa nasihat cikgu kepada guru lain yang baru nak mula? Okey, kejayaan tu bukan capai dalam sesaat, bukan dalam sekejap. Kita perlukan pengorbanan, masa, komitmen. Komitmen tu paling penting. Kalau tak boleh nak bagi komitmen, kita tak mungkin nak dapat capai apa yang kita nak capai. So selain daripada dorongan, galakan orang sekeliling dan bantuan daripada kawan-kawan, anak-anak murid yang lain, komitmen lah, bagi saya komitmen tu lah paling penting untuk kita untuk majukan diri. Itulah komitmen. Okay. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu kerana sudi berada di slot podcast Yens kami dan tahniah atas kejayaan cikgu. Okey, terima kasih. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Pengarah Pendidikan JPWP KL, Tuan Megat Afandi. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana transformasi digital sedang mengubah landscape pendidikan di Kuala Lumpur hari ini? Pertamanya, pastinya digital merupakan satu perkara yang amat penting bagi kita dan kita nak menjadikan bahawa digital itu bukan sahaja kita nak memastikan bahawa bilangan pengguna bertambah ramai, tetapi kita nak pastikan bahawa pengguna itu menghasilkan lebih banyak perkara-perkara bersifat kreatif sehingga berjaya meraih pelbagai kejayaan. Ini yang dalam duta ni. Kita nakkan supaya lebih ramai pelajar-pelajar kita meraih kejayaan bukan saja di peringkat Kuala Lumpur, malahan di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Baiklah, untuk soalan kedua pula, apakah cabaran terbesar dalam memastikan semua sekolah mencapai tahap digital yang seimbang? Di Kuala Lumpur kita sebenarnya tidak ada masalah tentang facilities, tetapi ialah kita nak membawa cabaran kita ialah kita nak bagaimana kita nak menjadi penghasil kepada inovasi dan juga penghasilan perkara-perkara yang bersifat lebih berimpak tinggi. Ini kita nakkan.
Kalau menjadi pengguna, saya yakin di Kuala Lumpur kita telah menjadi ramai pengguna, tetapi kita nak mencipta lebih banyak pelajar kita, guru kita yang dapat menghasilkan pelbagai inovasi dalam bidang digital kita. Baiklah, terima kasih Tuan kerana sudi berada di slot podcast Sains kami. Terima kasih. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Puan Aida, Pengelaras Majlis Anugerah Duta 2025. Baiklah Puan, saya akan tanya 2 soalan. Yang pertama, apakah cabaran dalam mengendalikan Majlis Anugerah Duta 2025? Okey, terima kasih kepada pengacara. Okey, sebenarnya untuk mengendalikan Majlis Duta 2025 ini terlalu banyak cabarannya. Memandangkan Ketua Penolong Pengarah kami sedang bercuti, jadi saya menjalankan tugas Ketua Penolong Pengarah. Cabaran saya untuk mencari jawatan kuasa kerja duta. Yang mana jawatan kuasa duta ni melibatkan guru di sekolah. Jadi pergerakan guru terhad. Jadi apabila saya ingin mengadakan perjumpaan dengan guru, jadi terpaksa menggunakan waktu petang lah. Jadi itulah cabaran yang paling tinggi lah untuk ni. Tapi masalah kewangan kami tak ada masalah. Untuk soalan yang kedua, apakah perancangan dan penambahbaikan untuk Majlis Anugerah Duta 2026? Okey, terima kasih. Perancangan saya untuk tahun 2026, Duta 2026, kita akan adakan pada tahun ini juga. Selepas semua keputusan pertandingan diadakan. InsyaAllah akan diadakan pada bulan November sebelum SPM berlangsung. Okey, jadi itulah. Dan juga penambahbaikannya, kemungkinan kita tidak akan gabungkan lagi karnival digital dalam Duta 2026. Itu saja. Baiklah, terima kasih Puan kerana sudi berada di slot podcast Sains kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Hari ini kita belajar bahawa teknologi bukan pengganti guru, bukan juga sekadar alat bantu mengajar, tetapi ia adalah medium yang membuka peluang tanpa batas, menghubungkan idea tanpa sepadan dan mencipta masa depan yang belum pernah kita bayangkan. Akhir kata, masa depan pendidikan bukan hanya tentang teknologi yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijaksana. Saya Husna Syafiqah mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Sains khas Digital Utilisation and Technology Awards. Tahniah kepada semua pemenang di atas kejayaan yang diperolehi. Baiklah, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa follow podcast Sains di semua platform media sosial dan dengarkan podcast Sains di Spotify.